Hari ni Siti nak bagi tahu kat korang berapa income yang selesa untuk korang dapatkan Jogja Ayam Gepuk set A setiap hari. Sebab Siti tahulah once korang dah rasa Jogja Ayam Gepuk ni mesti termimpi-mimpi lah nak makan lagi. Pagi, petang, siang, malam mesti nak lagi kan. Macam Siti suka order set A. Sambal mestilah extra pedas, barulah mengancam. Rar. So, berapa income yang selesa untuk korang dapatkan set A Jogja Ayam Gepuk setiap hari? So, jom kita kira-kira sama-sama dengan Siti. Set A, Jogja Ayam Gepuk berharga RM13.50. Jadi dekat sini, sambal dan nasi tu boleh refill. So, Siti dah boleh dah sibuk sikit kat situ. So, kita kira macam ni je. RM13.50 kali dengan 30 hari bersamaan dengan RM450 satu bulan. So, berapa income yang selesa untuk korang dapat makan set A Jogja Ayam Gepuk hari-hari? Jadi kalau nak guna 30% daripada gaji sebulan korang kena ada dalam RM1,500. Tapi kalau nak guna 20% daripada gaji sebulan korang, sabar, mesti kena kira-kira dalam RM2,250. So, kalau dapat makan Jogja Ayam Gepuk hari-hari pun best juga kan? Lagi-lagi kalau duduk sebelah Siti. So, korang dah tahu kan berapa income yang korang kena ada kalau nak makan dekat Jogja Ayam Gepuk hari-hari. Jadi, datanglah ramai-ramai.